Hi guys, good morning. Good morning sebab sekarang pukul 7 kot. Kita ke airport. Ini travel vlog edisi keberapa tak tahu, tapi ni first time kita bawa kita punya kamera keluar. So guys, kita nak buat what's in my bag. Ini handbag kita hari ini. So kita nak tengok what's in my bag. So first kita ada bekas spek. Dalam ni ada spek ada power dengan spek hitam, card holder, power bank and earphone. Mesti lihat, weh, earphone pula dua. Boarding pass and passport. Coklat lagi. Lepas tu kita ada adik punya, adik beli. Lepas tu kita ada pouch. Ini from Istanbul. Dalam ni ada all the lip base and body mist. First aid pouch, mini first aid pouch. Nak comel Shinchan. So dalam ni ada minyak angin, Panadol, nampak tak? Panadol, ubat sesama, minyak angin, plaster, ada tisu, gula-gula, cermin. Aku tu dia tak mengambil pun. Kereta api dia. Ni lah Whoosh ni guys. Okay, kita dah dalam Whoosh. Whoosh dah bergerak. Whoosh ni 30 minit sampai ke Bandung. Kalau tak, biasanya 3 jam kalau on the road. Mana duduk tepi nak tengok pemandangan. Okay, ni sekarang speed dia 141. Tandas Yelah. Oh, bagus. Sorry, terima kasih. Terima kasih. Aku sumpah pening. Aku tak rekod banyak sebabnya aku pening weh. Baru turun flight tadi. Sebab aku macam tak cukup rehat. So macam dekat airport tadi aku macam tak rekod banyak. Terus sampai dekat Whoosh sebab aku tidur masa kat dalam kereta. Sebab macet gila guys. Macet is jam. Ya, jalan jam. Dan rasa macam dalam flight ada ski, jampan dia macam ni. Tapi dia ada pipe lah. Macam tu. Terus ada tisu yang bersih. Suka, mak suka. Okay, kita tak kita ambil pun. Satu je. Laju, takut. Okay, ni stesen Whoosh, kita berhenti. Kita dah sampai Bandung. Cantik kan? Macam kat Japan. Okay guys, sekarang kita naik train yang lagi satu nak pergi ke Bandung. Tadi tu sampai Bandung guys, aku salah info. Aku dah pening, macam pening. So sekarang kita naik another train nak pergi ke Bandung lah. Ni lagi 20 minit lah macam tu. On behalf of PT Kereta Api Indonesia. So kita dah sampai Bandung. Okay, ni baru betul-betul sampai Bandung. Lapar doa nak pergi cek makan. Okay guys, okay, kita dah naik supir yang dekat Bandung. Sekarang kita nak pergi lunch. Lapar doa, lapar banget sih. Bandar Bandung. Inilah rupa Bandar Bandung. Tapi Bandar Bandung ni besar guys. Ini baru sebahagian lah. Pasal ada orang jual-jual kat tepi ni. Jual-jual macam, kau tahu tak? Apa macam yang, aku tak tahu lah apa istilah dia. Macam orang jual-jual atas motor. Gerabak tu. Nampak tak tu? Semua bangunan-bangunan sini. And aku nak try orang-orang yang jual gerabak-gerabak macam tu. Nampak tak? Nampak tak yang tu? Kita dah sampai apa ni? Jadi kita lunch dekat Ayam Penyet Surabaya. Di Bandung tapi Surabaya. Ni bandar Bandung dia. Tapi ni baru macam sikit lah. So ni menu dia. Macam-macam. Kita nak try authentic ayam penyet dekat Indonesia. Okay, kita lunch ayam penyet. Dia dah datang one set macam ni. Berapa ringgit? RM8 Okay, ni kira RM8. Ni bebek ayah punya. Bebek titik. Ni ibu sama je. Ayam kampung kecil.
Okay, ni kita punya lunch. Ada ayam penyet, nasi, set dengan tahu, tempe, terung, timun, salad and sambal. Lepas tu kita ada air alpukat. Alpukat ni sini berapa? RM4 RM4 je. Kat KL RM12. Sorry akan selalu compare. Dan lunch biasa gelap. 10 out of 10 guys. Sedap doa. Apa nama kedai tu? Ayam Penyet Surabaya. Walaupun dekat Bandung, tapi Ayam Penyet Surabaya 10 out of 10. You guys gonna try. Kita kat Ala Muda tengah cari kain. Banyak weh. Dia ada jenis lace, ada batik. Tengok batik yang ni. Cantik kan? Ni boleh buat blazer. Gitulah. Terima kasih. Hai. Oh, okey. Terima kasih. Okey, ni kakak punya Ni saya punya sikit je. Ni macam tak ada kat Malaysia je, tak pernah tengok je. Cik, claim-claim. Padahal ada. Dengan ni. Ada Glad to Glow. Ada Hanasul, ada Skintific. So kita nak bayar. So ni kita punya first purchase dekat Indonesia. So kita tengok berapa damage kita. 170-900. Kita dekat Masjid Al-Ukhwah. Masjid Agung Al-Ukhwah. Nak berhenti solat. Berapa tadi? 25. 25. Aman. 25,000. Kita ada pisang keju coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang tengah dinner ayam geprek. Okay, kita baru check in. Sekarang pukul 9 something. Tapi tak nak buat room tour sebab aku penat. Aku tak tahu lah, mungkin vlog ni macam bosan sikit sebab aku macam penat. But I tried my best already guys. Mungkin esok akan lebih better, I don't know. Tapi bye.